Hello, hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Ahmad Bobo TV. Wih, lama tak buat video. So hari ni adalah sikit-sikit video-video kuncit-kuncit. So hari ni kita akan keluar dengan geng-geng rider ni. Desaru. Oh ni Desaru penawar zone test. Itulah ni orang kaya Sabah ni. Pesal. Kita ada Dola dan kita ada Sahak. Sahak putar buat Dola. Baiklah. Lama tak jumpa Dola. Sahak baik Sahak. Lama jumpa. Beja baik. Meja kopi. So kita nak tengok siapa lagi ada. Dan kalau korang nak tahu kita nak pergi mana, kita nak pergi mana Sahak? Kita pergi go-kart. Gila Sahak main go-kart tu. So ride kita akan pergi ke Pasir Gudang untuk main go-kart. So tengoklah macam mana. Okay. So yang baru layan, jangan lupa like, comment, share dan juga jangan lupa subscribe. Alright. Tunggu sekejap lagi bila dah sampai. Tak payah on the board semua tak payah. Sebab jalan sama je. Alright. So yang ada Sudin, orang rumah dia, Budi, orang rumah dia, Ishak, Dola, Pejal, aku, Haji. So Sir tak dapat datang. Pelakon utama kita tak dapat datang sebab kepenatan. Untuk mengatakan korang, Sir tu atlet Malaysia. Jadi bila dia penat, dia tak boleh perform besok kan. So tak apalah. Ni pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kat sana ada Pizan, ada Hakim. Siapa lagi ada? Adik mungkin lambat. Lebih kurang dalam 10 orang macam tu lebih kurang. Okay. So tengok macam mana, meriah ke tak meriah. Tengok siapa yang lagi laju. Orang kata Isak laju. Isak laju Isak Laju baang. Baju baang. Tapi tu lah. Tak tahu lah, tengok lah. Mana? Dia mana sampai kau samui? Kau samui kan? Jangan, kawan lalu depan je. Bunyi macam lain je lah. Tak jumpa. Ni dekat gasket lah. Okay, so kita dah sampai Pasir Gudang. Sikit je lagi nak sampai ke tempat yang kita nak tuju. So enjoy, tengok je. Kita tengok siapa yang menjuarai, yang akan mendahului perlumbaan pada kali ini. Ada sama-sama kita nantikan perlumbaan di antara X-Rider bersama dengan Zone Test Desaru. Jom, ayo. Hari ni kita akan beraktiviti luncur berlumba sampai mati. Wah, mantap. So hari ni kita dah sampai dekat PG Karting. Kita akan main go-kart. So tengoklah. Jom. Kita tengok siapa yang dah sampai. Pertama kita ada Syida dan juga bukan salah orang. Muhammad Hafizan. Api banyak. Muhammad Hafizan. Api banyak. Nah. Baju. Nak kena pakai? Pakai ha, come on lah. Ayo. Terbaik ya. Oh. Sampai air. Kita orang dah ni dah 2 round dah. Ya je.
Rehat. So kita tengok siapa naik podium nanti. Kita dah tahu dah siapa naik podium. Kita dapat juara keseluruhan. Mantap. Lah jumpa bila? Kamera nah. Man. Tahniah Bobo. Kau ajar kak. Kau ajar. Ajar. Kecoh mah balik umrah. Tepuk tangan. Bagaimana? Right, so kita nak tengok berapa harga, macam mana. So jom kita try tanya dulu. Kan lah kan? Ni dia punya bengkel. Besar. So hari ni hari Rabu. Hari Rabu Ladies Night. Ladies Night. So hari ni hari Rabu Ladies Night. Kalau Men Night berapa tak? Men naik? Lelaki night. Lelaki naik tak ada? Lah berapa kalau kita berapa? Kalau abang harga normal ke single kat RM40. RM40. Boleh berapa kereta jalan? Sekali main 8 kereta. 9 tak boleh, ada 9 orang. 9 nak kena ni lah, confirmkan dengan mati. Berapa ringgit? RM40. 40. Tapi Sat- kalau ada datang Jumaat. Sekejap Weh, respect sikit. Orang nak borak ni, respect sikit lah. Apa? Kalau datang Jumaat kita ada promo juga happy hour. Pukul 8 sampai 10 dapat RM30. Tak apa, hari ni kita main dulu. Tapi kalau nak buat 9 kereta, boleh nanti nak kena tapi cakap boleh dulu kan? lah. Kalau diorang jalan pun 10 minit nak kan? kena siapkan dulu lah kita dekat. Baik, RM40. Okey, berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macmu? 11, 12, 13, 14, 15. Okey dah. Tak main? Main lah sekali. Ajar. Tangan. Mami nak main? Mami mu nak main. Boleh. Main lah pelan-pelan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So kita pecah 2 lah. Alright, so jom kita tengok. Ramai. Helmet sendiri ke semua? Helmet semua sendiri. Glove dah ada? Glove dah ada. Siapa? Glove. Tak, glove ada semua. Kalau tak pakai glove boleh kan? Kena pakai lah. Kena pakai glove ni. Tak. Kena bagi lah. Glove RM5. Berapa orang? Glove tak ada berapa orang? Seorang je. Seorang je? Kasut semua dah pakai Kasut semua pakai. Nah kau kata dia. Dapat 1.5. So ni joki-joki Google. Okay, diorang akan main dulu. Isi borang dulu. Pegang. Nanti laki nak. Lagi dah kajang tu juga. Ya tahu tak? Kamu perut besar ni. Ya padang lah. Kaki tubuh besar benda bau pun jatuh lah. Aku rekod. Cakap lagi sekali. Kalau nak pergi lah ya. Nak pergi. Azan. Lesen dah lepas lah. Tunggu bobo. Hambat lagi lah. Tapi kita pergi yang dekat-dekat lah. Kita pergi dekat-dekat. Dia orang pun bukan air Thailand. Kita pergi masa hujan berhenti. Hujan berhenti kita gerak. Kita pergi kopi. Main water rafting. Yang macam tu, jom? Yeah. Okey, set satu kali kita ikut. Oh, kita semua buka jalan. Pergi repair kaki lah. Memang kalau bab-bab perempuan orang mas saya tak nampak dah apa. Orang mas saya tak nampak dah apa. Macam mana? Okey, satu dah betul-betul. 05. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Orang tak nampak orang tak nampak. Okey. Dah clear. Oh, gulak.
X-Rider. Angkat belakang ni tak? Oh, ini semua. Bukan. Mantap, luncur. Dia memang macam itu. Memang macam tu. Dia memang dia full. Akam. Mana? Wah, itu tersasar dah, tersasar. Tak apa. Laju ni, dia memang laju ni. Ramai cakap dia laju. Alright. Tak tahu lah ni video ni jelas ke tak jelas suara, tapi ni on board. Ni on board. Kita nak tengok Budi, Haji, Faizal, Sudin, Hakim, Izan. Tanya tu kereta ada balik laju. Ada tutup laju. Okay, dah boleh masuk? Belum? Boleh masuk? Tak ada nombor. Abang lupa nak Okey. Yang accident tadi tu. Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Hari ni saya nak briefing pasal keselamatan dekat dalam Nita. Okey, first sekali, kalau kereta berpusat ataupun langgar tayar, kereta rosak ke apa-apa ke, angkat je tangan. Jangan turun daripada kereta. Okey, lagi satu, kalau nak tahu masa, tengok lampu ke dalam. Mak dia keluar. Okay, tak apa, saya ulang. Amu ni lambat sombong pada orang dalam mana. Isak memang Isak. Tali helmet hari ni saya nak briefing. Okey, bendera kuning ni wajib alert lah. Sebab jika ada kerosakan yang teruk ataupun pelanggaran yang kuat yang menyebabkan bodi patah atau bengkok, akan dikenakan cas nak ganti rugi lah. Okey, lagi satu, jika memandu secara berbahaya yang kerap pelanggar ataupun pelanggar terlalu kuat, kita akan keluarkan atau verify. Maknanya disqualified lah. Okey, untuk disqualified ni kita ada dua amaran. Okey, kalau bendera merah pertama naik, amaran pertama. Kalau bendera merah kedua naik, amaran kedua. Kalau kali yang ketiga, kita akan terus keluarkan lah. Okey, lagi satu. Abang ni tak boleh. Tak boleh Tak apa. Baik, so ini adalah kita punya persaingan. Faizal, Budi, Isak belakang, Hakim depan. Aku memang ambil depan kan. Tapi dia kata Faizal punya laju. Faizal punya laju dengan nombor kosong laju. Kita tengok lah nanti. Bang. Okey, tak apa. Orang tak nampak tau. Abang tolak pedal. Tolak Tolak ni. Oh. Cuba tekan brake. Tekan dia. Okey. Ejak kasi laju. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, jangan ada roadblock ya Allah. Moga menanglah. Amin.
Bismillah. Tarik. Oh, jam. Okay, dah. Dah. Cepat.
aku dah berapa dah? Tak tahu, kau tak tahu eh? Tak tahu, tak tengok. Dia main tengok sendiri lah. So kalau terpusing macam ni cuma time je kan? Di belakang kan? Baik kau tutup bang. Okey, kita tengok apa dia punya jawapan dia. 15 minit the door juga ah. Okey Ji. Okey Ji. Dah okey dah. Sakit badan lah main benda ni. Oh 15 minit lah. Ha? Kalau lumba berapa? Ada yang sampai 1 hari. Mak ah 1 hari. Okey ya? Apa ke? Biasa lah tu. Masa nak terburai jantung semua angkat tangan. Tengok nombor berapa, tengok nombor berapa. Aku M2 je, Budi dengan Haji. Buat aku pusing. Ha? Aku nombor 3 ke? Alright, yang tadi Sudin, tepuklah sikit untuk Sudin. Sudin nombor 1. Abang kak. Sudin nombor 1, lepas tu nombor 2. Nombor 2 customer dia, nombor 3 Pejal. Nombor 4 apa nombor 4? Aku bodoh ni. Bapak aku kata Nombor 4, nombor 1. Siapa nombor 1? Oh, nombor 4 Budi. Itu nombor 1. Bulan-bulan sadar. Itu kad. Lepas tu aku nombor, aku seterusnya. So, ni final. Jom. Tak gelak kali kita mampu dulu. Dia punya belagak dia kata. Tak last sekali tapi sekali. Atas sekali. Tak. Yang start first kali siapa? Izan. Ha? Dia depan tu. Dah tanya Haji gelak dia ni langkah tayang. Ya Haji. Haji kau cokat ke? Alright, ready for final. Kita nak tengok. Nombor 0 baik. Nombor 0 Ishak. Dapat kita ni lagi. Nombor 6 mana nombor 6? Oh tu belakang. Aduh paling last tu. 3, okey lagi sekali 1 2 3 okey freestyle macam tadi. SOS. 2 3 okey. Okey, jap. Stay jap. Ni pula. Tengok player dia. Okey, masuk. Oh ni. Tu Bomo nak cakap. Okey. Nak cakap apa? Cakap benda. Selamat Hari Raya. Okey, 1 2 3. Selamat bersukaria. Luncur. Right, so ini adalah final. Dan kalau tadi perasan Suda nombor 1, Pejal nombor 2, Budi nombor 3, Hakim nombor 4, aku patut nombor 5 tapi tu nombor belakang. Haji, Ishak, Izan, Dolah. So, kenapa? Abang tak nak bawa kita sama kan? Okey. Okey, cantik. Boleh. Kita ni lane hogging dulu. Ha? Kita lane hogging dulu. Sampai sini je, lampu hijau je. Tu bersup.
Tadi dia lapang. Tu aku tarik minyak sini dah lagi. Sikit Dia ni injection. Bulu lepas corner lah. Berat ni. So, jom ready. Siap ke Tan? Dah okey lah. Kenapa Sak? Kau banyak tukar Sak. Kau seorang ke 3-4 kali tukar? Baik, inilah masanya final. Yang aku tak tahu suara dengar ke tak dengar. Tak tahulah. Tengok je, panas betul lah. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, Allah wa ta'ala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gila bawa makan. Pakai tangan siap bawa. Siapa nombor 1? Ha? Siapa nombor nak? Siapa nombor 1? Siapa nombor 1? Tapi pelik tu. 18 second tak kena tu. Nombor 1. Aku nombor 9. Ada lagi akal. Laju pakai tangan bang. Pakai tangan.
Bawa pakai tangan. So, kad nombor 6. Nombor 1. Pandai lah. Okay. So, puas dah. Game kita hari ni, tak tahulah siapa nombor 1, tapi korang nampak sendiri kan siapa nombor 1 kan. So, tahniah lah yang nombor 1. Baik, sebelum kita nak tutup, Sak cakap sikit tak? Kita cakap lah Sak. Boleh cakap sikit? Boleh lah. Kita akan repeat lagi. Lucu. Bejan. Boleh lah. Boleh lah. Okey lah, boleh repeat. Kau tak puas hati kereta kau kan? Game. Dia sebab kereta. Dia bukan sebab driver, dia sebab kereta. Ji cakap Ji. Terbaik. Itulah. Next. Ajak Sir. Sir. Ajak Sir. Dan okey Dan. Okey. Puas hati. Okey, puas. Oh, ni champion kita. Kalau perasan. Akak-akak okey ke? Okey. Ha? Dah tak semangat dah. Oh, Sudin juara lah. Nak lagi penat daripada main badminton. Okey. So kita tutup kat sini. Terima kasih yang sudi tengok. Jangan lupa like, komen, subscribe, share segala bagai. Yang baik semua datang daripada Allah. Yang lemah, yang teruk datang daripada ni. Budi. Okey. Bye bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.